Minum, minum. Betul lah si Sata. Aku betul lah. Saya lah. Semangat. Apa? Ini berapa ringgit? Oh? Ringgit? 30 sen. 30 sen ah. Saya beli satu keping 15 sen. Itu betul-betul. Tok Aziz ni comel lah. Dulu memang comel, sekarang dah kena bawa asap. Kita telah dikejutkan dengan pemergian seorang tokoh legenda, Datuk Aziz Sata, yang telah menghembuskan nafasnya terakhir pada pukul 2 pagi pada umurnya lebih kurang 89 tahun. Kami kru Les Kopak mengucapkan takziah di atas pemergian beliau, dan kami terasa kerana Allahyarham sendiri pernah terlibat bersama dengan penampilan Upin dan Ipin dalam tajuk kenangan mengusik jiwa. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham.